peperangan terakhir, peperangan besar yang akan berlaku di akhir zaman nanti, di antara orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam yang bergabung, orang-orang Nasrani yang bergabung, semua orang bukan Islam bergabung berperang dengan orang Islam. Peperangan itu akan berlaku di Syria, dan kem pertahanan terbesar umat Islam, perhimpunan terbesar tentera Islam pada zaman itu, pada masa itu adalah di Syam. Saya bacakan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dan hadis itu sahih. Inna fustatal muslimina yawmal malhamati bil ghutah ila janibi madinatin yuqalu laha Dimashq min khairi madain Syam. Hadis itu sahih, iaitu apa? Sesungguhnya kem pertahanan umat Islam di akhir zaman nanti, pada hari peperangan yang Nabi namakan Yaumul Malhamah, peperangan yang dahsyat, adalah kem itu, kem umat Islam terletak di satu tempat nama Ghutah. Ghutah ini adalah satu nama daerah di Dimashq. Dia adalah satu daerah kecil berdekatan dengan bandaraya Damascus hari ini. Saya dah pernah sampai ke situ, alhamdulillah. Ada Ghutah Syarqiyah, ada Ghutah Gharbiyah, dan Nabi sebut ila janibi madinatin. Ghutah itu yang akan menjadi kem pertahanan perhimpunan tentera-tentera Islam sedunia. Kem itu akan berlaku, dibangunkan, akan terbentuk di Ghutah. Mana Ghutah tu? Nabi kata bersebelahan dengan sebuah bandar yang disebut dengan Dimashq. Min khairi madain Syam, antara bandar terbaik yang ada di Syam.